Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, minggu ni kita akan tengok kepada topik yang minggu ke-9 tentang bagaimana kita nak menguruskan risiko dan liability profesional kita apabila kita telah memulakan ataupun telah mengendalikan sesebuah firma. Baik. Baik, tuan-tuan, dalam topik di minggu yang ke-9 ini, kita kena faham terlebih dahulu subjek ataupun subtopik kepada pengurusan risiko dan liability professional ini adalah antara tajuk utama perbincangan dalam minggu ke-9 ini, mana kita akan memfokuskan kepada cara firma tu untuk mengawal selia risiko undang-undang dan tanggungjawab profesional sebagai seorang peguam. Maksudnya bukan sebagai seorang peguam, tapi sebagai empunya kepada syarikat itu sendiri. Kita juga akan belajar untuk memahami risiko dalam amalan guaman yang mana kita akan berikan pendedahan secara menyeluruh tentang bentuk ancaman yang wujud dalam operasi harian sesebuah firma. Maksudnya bila kita memilih untuk membuka firma, kita akan melihat apa bentuk-bentuk ancaman yang mungkin boleh wujud dalam operasi kita bila kita mula menjalankan sesebuah firma guaman. Yang ketiga, kita akan jelaskan professional negligence ataupun konsep kecuaian secara profesional dan standard munasabah yang perlu dipatuhi oleh setiap peguam untuk menangani risiko ataupun untuk mengelakkan daripada kita disaman oleh pihak anak guam ataupun pihak klien. Kita juga akan mengenal pasti langkah kawalan risiko untuk sama-sama kita mempelajari kaedah dan sistem yang berkesan untuk meminimumkan kemungkinan berlakunya kesilapan dalam amalan. Selain itu, tuan-tuan, kepentingan pencegahan liability juga kita akan lihat dan fokus kepada kesedaran awal untuk mengelakkan implikasi undang-undang yang boleh menjejaskan kedudukan kita sebagai peguam pertama secara individu ataupun organisasi kita sebagai sebuah syarikat guaman yang beroperasi. Dan kena faham, apabila kita dah memahamkan pengurusan risiko dan liability profesional kita, matlamat kita adalah untuk pastikan tuan-tuan faham bahawa kawalan risiko yang baik adalah kunci kepada kelestarian dan nama baik sebuah firma guaman. Maknanya, walaupun firma itu tidak nafikan, walaupun firma itu mempunyai banyak isu-isu berbangkit, masalah-masalah yang berlaku, tapi dengan kawalan risiko yang baik dan berkesan, dia akan memberikan satu tanggapan yang baik kepada orang awam bahawa oh, syarikat ni ataupun firma ini boleh kendalikan segala jenis risiko yang datang kepada mereka. Tak kisahlah risiko itu dalam bentuk kecil, sederhana maupun besar. Okey. Baik. Tuan-tuan, kita lihat jenis risiko dalam firma. Baik. Antara risiko-risiko, saya telah kelaskan kat sini. Risiko yang paling utama tuan-tuan kena lihat adalah risiko undang-undang. Mana dia akan melibatkan kemungkinan firma tuan-tuan menghadapi tindakan saman oleh pihak anak guam atau penalti dari pihak majlis peguam ataupun majlis agama akibat daripada kegagalan kita untuk mematuhi statut ataupun undang-undang ataupun peraturan amalan guaman yang telah pun ditetapkan secara digazetkan ataupun telah diwartakan. Yang kedua, dari sudut risiko keuangan, tidak dinafikan apabila kita membuka satu firma, kita tidak akan terlepas daripada pengendalian ataupun pengurusan keuangan dan kadang-kadang dia boleh menjadikan ketidakstabilan aliran wang tunai kita. Mungkin kita terguna lebih bulan itu, kes tak masuk tapi kita guna duit lebih. Aliran wang tunai, hutang lapuk, hutang-hutang lepas yang kita masih belum selesaikan daripada klien ataupun hutang-hutang tu datangnya daripada klien. Klien tak bayar pada kita ataupun kerugian operasi kita yang boleh menjaskan kelangsungan perniagaan firma. Mungkin kita buka branch tapi branch itu di tempat yang tak strategik ataupun tak mendapat sambutan pun boleh jadi menyebabkan kita mengalami risiko keuangan. Seterusnya kita tengok dari sudut risiko reputasi. Yang ini ancaman terhadap nama baik firma kita yang boleh dijatuhkan ataupun hilang atau musnahlah akibat daripada sabitan kecuaian ataupun adu disiplin yang dibuat oleh pihak klien, dan kalau dibukti bersalah baru dia akan pergi kepada reputasi firma kita. Maksudnya kesan dia akan menyebabkan kepercayaan klien kepada kita akan hilang. Okey. Yang seterusnya, risiko teknologi. Yang ini dia melibatkan ancaman-ancaman cyber. Maksudnya melibatkan scam, phishing, data leak ataupun sistem IT yang tak berfungsi dengan baik, dia akan mengganggu operasi kita lah. Dia terutamanya firma-firma yang besar yang ada sistem-sistem IT yang lebih canggih. Untuk firma-firma kecil, saya kira mungkin lebih kepada isu scam atau phishing lah.
katanya email daripada mahkamah, sekali tekan rupanya scam. Tu pun boleh jadi. Okey, seterusnya risiko liability professional ataupun kecuaian. Ini dia merujuk pada risiko disaman oleh klien kita sendiri di bawah undang-undang tort kalau kata peguam tu gagal nak kekalkan standard kita sebagai peguam dalam pengedaran kes. Sebagai contoh, tak lah klien tu bayarnya sikit, bayarnya rendah atau bayarnya tak seberapa, kita buat sambil lewa kes tu. So, kes tu pada awalnya patut boleh menang, tapi disebabkan kita mengambil sikap sambil lewa, kes itu kalah. Jadi, klien saman kita. Ini pun boleh jadi di bawah apa risiko liability professional. Dan yang terakhir, ini selalu berlaku, tapi kalau berlaku pun jarang-jarang lah. Okay, risiko konflik of interest, konflik kepentingan. Ini apabila kita bertindak mewakili dua pihak yang sedang bertikai, yang melibatkan kepentingan peribadi peguam dan dia boleh mengatasi kewajipan kita sebagai peguam pada anak guam. Ini isu ini kalau kita bermula didatangi oleh plaintiff, kemudian lepas itu plaintiff tak lantik kita, defendant pula lantik kita. Itu pun boleh jadi isu conflict of interest juga. Alright? Professional negligence, okey. Yang ini dia merujuk kepada apabila kita gagal mencapai standard sebagai seorang peguam yang bukan munasabah ni, maknanya munasabah ni lebih kepada standard seorang peguam membawa kes. Apabila kita gagal mengamalkan tahap kemahiran dan ketelitian yang sepatutnya seorang peguam yang kompeten ikut standard profesional. Maksudnya kebiasaannya seorang peguam tu dia akan buat research, dia akan study lebih. Kemudian tiba-tiba, yelah disebabkan isu klien tu bayar sikit dan sebagainya, kita pun buat tak cara kaki dia, bawa sambil lewa dan sebagainya. Dia akan membawa kepada saman. Yang mana kecuaian yang kita buat disebabkan keculasan kita dalam memberikan nasihat guaman atau ke dalam file klien tu, dia akan membuka ruang kepada anak guam untuk memulakan saman di bawah undang-undang tort kepada kita untuk menuntut ganti rugi. Yang paling utama apabila telah dimulakan saman ni, secara tak langsung dia akan menjejaskan reputasi firma, yang mana apabila sabit oleh pihak mahkamah ataupun board of discipline boleh musnahkan sekelip mata kepercayaan klien dan jatuhkan kita punya reputation firma dalam komuniti perundangan kita lah. Okay. Okay, doktrin vicarious liability. Ni firma bertanggungjawab secara undang-undang ke atas setiap kesilapan atau kecuaian yang dilakukan oleh kaki tangan bawahan. Maksudnya, apa yang berlaku, kecuaian yang berlaku secara undang-undang yang dibuat oleh bawah firma kita, kita kena bertanggungjawab. Okay. Dan kita juga apabila dia telah mula uh, memulakan satu perniagaan firma guaman ni, kita kena buat standard of care. Maknanya pihak mahkamah dia akan boleh membuat penilaian kepada kita berdasarkan kepada ujian-ujian tertentu lah. Adakah dia ni memang seorang peguam yang ada kelayakan untuk bawa kes itu. Macam contoh kes civil, tak semua lawyer civil boleh bawa semua kes. Okay, tapi macam lawyer syariah, tak semua kes di bawah kes syariah, lawyer syariah boleh bawa. Alright? Okay, dan kesan dia tuan-tuan, impak dia kepada premium insurans ataupun insurans ke syarikat apabila kita kerap sangat membuat tuntutan claim lah, claim insurans disebabkan kita dah kena saman dan sebagainya, akan menyebabkan risiko firma kita makin lama makin meningkat dan insurans yang kita carum tu akan menjadi lebih mahal setiap tahun. Patutnya tahun tu mungkin 10,000, tahun akan datang 15,000, tahun akan datang 20,000. Sebab kita kerap sangat kena saman dan kerap sangat kita kena bayar saman. Okay. Baik. Kita lihat elemen kecuaian. Okey, antara elemen kecuaian tuan-tuan, kita boleh lihat kat sini duty of care. Dari sudut kewajipan undang-undang yang wujud secara automatik, bila peguam tu bersetuju untuk bertindak bagi pihak klien, kewajipan peguam adalah melindungi kepentingan klien. Itu kewajipan utama seorang peguam. Apabila dia mula breach of duty, dia mula melanggar apa dia punya tanggungjawab dia, dia melakukan tindakan di bawah ataupun di luar standard seorang peguam, dia melakukan satu perkara yang tak berpatutan sebagai seorang peguam, dia dah kira breach of duty lah. Dan kesan dia, causation dia, klien ni
mesti buktikan bahawa kerugian yang dialami itu adalah kesan secara langsung daripada kegagalan peguam tersebut, bukan disebabkan faktor lain. Maknanya, kalaupun nak saman tuan-tuan, dia kena pastikan benda tu memang datang je daripada seorang peguam, bukannya daripada faktor-faktor yang lain. Alright? Baik. Baik. Alright. Okey. Damage. Klien perlu menunjukkan satu bukti ataupun kerugian yang sebenar, sama ada kerugian itu dalam bentuk kewangan ataupun kehilangan hak dari sudut undang untuk dimelayakkan, dia menerima tuntutan yang dibuat oleh pihak klien itu sendirilah. Okey. Dari sudut remoteness, keterlaluan. Peguam, sebagai seorang peguam, on a firm, kita hanya bertanggungjawab atas kerugian yang boleh kita ramalkan secara munasabah. Kerugian yang terlalu jauh atau tak masuk akal tak boleh dituntut. Maknanya benda tu memang kita dah expect akan akan boleh berlaku. So kalau benda tu tak boleh berlaku, contoh melibatkan masa, melibatkan uh, situasi seperti bencana alam, itu kita tak boleh nak ramalkan. Okey, okey. Dari sudut pembelaan, kita boleh berhujah kalaulah kata klien tu sendiri yang menyumbang kepada kerugian tersebut. Contoh je saya tulis kat sini, menyembunyikan maklumat penting. Ataupun klien tu sendiri dah bersetuju untuk menerima sama-sama risiko tu. Kita dah bagi tahu dia tetap nak buat. So kat situ kita boleh berhujah apabila mahkamah bagi ruang kepada kita. Okey. Baik, seterusnya kita lihat contoh-contoh kecuaian. Okey, contoh kecuaian paling mudah adalah apabila kita terlepas limitation period, memfailkan sesuatu tindakan dan tempoh masa ditetapkan oleh statut seperti Akta Had Masa 1953, yang mana dia akan mengakibatkan hak klien untuk menyaman tu terbatal secara mutlak ataupun kekal. Okay. Yang kedua, salah memberi nasihat dari sudut undang-undang. Kita bagi nasihat pada klien tapi tak tepat, tak up to date ataupun tak lengkap, yang mana dia akan mendorong klien tu buat satu tindakan yang akan membawa kepada kerugian yang besar pada beliau sebagai klien. Okey, kemudian kita gagal untuk memfailkan dokumen on time, tepat pada masa. Dari sudut kecuaian prosedur, seperti kita tak memfailkan affidavit atau pembelaan ikut timeline yang mahkamah berikan, pun boleh akan menyebabkan mahkamah mengeluarkan satu perintah penghakiman ingkar kepada klien kita sendiri. Okey, kemudian ini kelemahan dalam carian hak milik. Ini melibatkan kes-kes hartanah lah, urusan hartanah. Apabila kita gagal untuk mengesan sekatan kepentingan ataupun caveat ataupun bebanan pada geran yang boleh menyebabkan pembeli itu menanggung kerugian hak milik di kemudian hari. Dan seterusnya adalah kesilapan dalam mendraft kontrak. Ini pun sama kerap berlaku, penggunaan klausa yang tak clear, bertentangan dengan undang atau tak tepat, sampai dia tak melindungi hak klien, pun akan menyebabkan kita tu contoh-contoh kecuaian yang boleh berlaku. Kemudian seterusnya kegagalan menyampaikan notis kritikal. Kita tak maklum pada klien apa perkembangan kes ataupun tawaran penyelesaian yang diberi oleh pihak lawan dan sebagainya, sampai menyebabkan klien tu sendiri dia hilang peluang untuk buat satu keputusan yang mungkin boleh menguntungkan dia sebagai klien. Okey. Okey, conflict of interest. Ini kita kena buat conflict check lah. Setiap firma perlu ada satu database untuk semak latar belakang klien-klien baru, untuk pastikan tak ada pertindihan dengan klien-klien sedia ada ataupun sebelum kita nak terima klien lah. Uh, dan kita kalau boleh nak elakkan daripada kita mewakili dua pihak yang bercangkah. Maksudnya jangan bertindak melalui untuk plaintiff dan pihak defendant dalam masa yang sama, untuk elakkan uh, apa professionalism kita. Dan kita juga perlu mengelakkan apabila benda tu melibatkan kepentingan peribadi peguam. Jangan membiarkan kepentingan kewangan ataupun peribadi itu mengatasi kepada kewajipan kita untuk melindungi hak pada anak guam. Konflik antara klien semasa dan selepas ini pun perlu dibuat oleh sebagai owner firma kalau kita nak bertindak menentang bekas klien. Kalau kata ada risiko penggunaan maklumat sulit daripada firefighter dahulu. Macam saya cakap, kalau mula-mula kita mewakili plaintiff,
Habis kes tu kita mewakili defendant, kalau boleh kita cuba elakkan. Sebabnya kadang-kadang benda ni tactical pihak anak guam je. Dia nak test sama ada kita ni memang bekerja atas dasar professionalism ataupun atas dasar aku bayar engkau. Okey? Uh, Kemudian full disclosure. Okey, kalaulah wujud konflik, kita sebagai peguam punya satu tanggungjawab dari sudut statutory untuk mendedahkan perkara itu kepada klien dan kena dapat persetujuan secara bertulis ataupun secara langsung lah daripada klien. Okay, yang ni dia pelik sikit istilah dia, Chinese wall. Untuk firma-firma yang besar, mekanisme pengasingan maklumat antara departmen tu perlu dilaksanakan dengan ketat untuk menghalang kebocoran data sulit antara tim peguam yang berbeza. Istilah dia dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa Cina, istilah dinding Cina atau dalam bahasa Inggeris Chinese wall. Kita sebut sekarang ni sebagai ethical walls atau information barrier. Dia bukan merujuk pada benda-benda yang fizikal, bukan. Tapi satu satu sistem protokol maklumat secara online dan juga secara prosedur. Tu maksud dia. Okay. Confidentiality. Okay. Kita sebagai owner firma, pertama, rahsia klien itu mesti dilindungi. Kewajipan kita sampailah kes selesai adalah melindungi rahsia klien, melainkan klien benarkan untuk kita dedahkan. Maksudnya boleh dedahkan setakat mana? Boleh cerita setakat mana? Faham. Okay. Kemudian komunikasi digital dan data elektronik. Yang ini perlindungan kerahsiaan kini merangkumi aspek keselamatan cyber. Termasuklah encryption email, penggunaan aplikasi yang selamat dan juga cloud yang dilindungi oleh kata laluan. Okay. Penyimpanan fail fizikal ni pun sama. Kita kena ada satu tempat pengasingan untuk kita simpan file-file yang dah lama, yang dah selesai. Dan selepas seorang klien seorang staff itu tamat dia punya servis pada kita, dia kena menjaga kerahsiaan. Walaupun uh, kes itu dah selesai, kerahsiaan file itu tetap menjadi prioriti kita untuk menjaga. Okey, dari sudut pengecualian undang-undang, kita kena faham kerahsiaan itu boleh diketepikan dalam keadaan yang terhad apabila diperlukan untuk mencegah jenayah berat atau atas perintah mahkamah yang sah. Kalau mahkamah keluarkan perintah untuk dizahirkan, kena keluarkan. Okey. Untuk latihan kaki tangan sokongan. Kalau untuk staf-staf kita ni, bermula daripada pekerja kerani sampailah pada pelatih, peguam pelatih, dia mesti sign satu agreement kerahsiaan, non-disclosure agreement, sebab tindakan yang mereka buat itu sendiri pun akan mengikat firma dari sudut undang-undang. So kena hati-hati ya. Okay. Okey, sistem kawalan berisiko. Baik. Dari sistem untuk deadline, melaksanakan sistem diary atau kalender berpusat yang sistematik untuk memantau semua tarikh akhir. Mana ni lebih kepada IT lah. Kita nak set dalam satu kalender dekat office, dekat phone ni boleh sinkronis dengan semua staff yang ada dekat office. Bila deadline apa semua. Bila kena filekan itu, bila kena filekan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kena double check dokumen-dokumen penting. Kena cross check dokumen itu berulang kali sebelum kita filekan. Hatta kesilapan yang simple seperti ejaan pun kita kena semak dan pastikan uh, tidak ada sebarang kesilapan fakta, teknikal ataupun tipografi yang boleh membawa kepada implikasi dari sudut undang, terutamanya kes itu dibuang, ditolak dan sebagainya. Okay, peer review dalaman. Ni kena buat sistem check and balance lah. Kita kena minta kawan-kawan dalam satu firma tu apa, menyimak. Ni peer, maknanya dalam satu uh, circle kita tu minta untuk semakkan draft ataupun nasihat undang-undang yang kita sediakan untuk kita pastikan kualiti dan ketepatan satu ujahan itu sebelum kita keluarkan ke mahkamah. Okay. Kemudian SOP pengurusan fail yang ketat. Kita kena tetapkan satu prosedur operasi standard yang jelas bagi setiap peringkat pengenalan fail, bermula daripada klien buka fail sampailah kepada apa perintah akhir untuk pastikan rekod itu sentiasa teratur. Kemudian kita kena pastikan komunikasi antara klien, kena pastikan setiap perundingan dan arahan klien itu direkodkan secara bertulis dalam fail itu sebagai bukti perlindungan sekiranya berlaku pertikaian atau salah faham di masa depan. Okey, penggunaan teknologi dan automasi. Kita nak integrate sistem pengurusan kes secara detail yang mampu untuk berikan
reminder secara automatik ataupun menyimpan database secara selamat untuk kurangkan kebergantungan kepada proses manual yang berisiko tinggi. Alright. Okey, risiko cyber dan teknologi. Baik, risiko cyber ni dia ada beberapa risiko. Pertama, ancaman email dan scam dan phishing. Firma kena perlu berwaspada terhadap taktik penipuan digital yang menyasarkan peguam atau staf ataupun dengan niat untuk mencuri maklumat dengan cara log masuk atau mengarahkan pembayaran ke akaun pihak ketiga yang palsu. Okey, kena hati-hati. Kadang-kadang benda tu kita tak jangka orang divertkan ataupun dia divertkan klien kita tu kepada third party untuk mengambil bayaran guaman dan sebagainya. Okay. Kemudian risiko kebocoran data, data breach. Dari sudut sistem kawalan keselamatan tu kita boleh menyebabkan pencerobohan maklumat sulit klien, orang lain boleh boleh breach dia kita punya email dan sebagainya. Okey, yang mana dia akan bukan sahaja melanggar etika kerahsiaan tapi juga akan boleh membawa kepada kesan tindakan undang-undang itu sendiri. Lepas tu, integriti penggunaan AI. Walaupun penggunaan AI ni membantu kita zaman sekarang ni tuan-tuan, dalam penyidikan, setiap hasil yang dijana mestilah disimak semula secara teliti oleh seorang peguam untuk pastikan ketepatan fakta dan hujah dari sudut perundangan. Okey. um, Selepas kita lihat integrated penggunaan AI ni dari sudut keselamatan data dan backup sebagai satu firma yang menggunakan teknologi zaman sekarang ni kita perlu wujudkan satu protokol ataupun keselamatan cyber kita yang kuat untuk pastikan data-data kita dapat disimpan dengan baik termasuklah dari sudut cloud storage yang mempunyai encryption yang tinggi serta backup secara berkala. Okey, kemudian perlindungan komunikasi digital. Ini penggunaan aplikasi yang selamat dan encryption email perlu untuk pastikan segala komunikasi yang berlaku di antara peguam dan klien itu tidak dipintas, tidak dihack oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Nampak macam kelakar tapi benda ini memang berlaku tuan-tuan. Kadang-kadang pihak lawan yang tak berpuas hati yang kita dia boleh buat macam-macam cara untuk pastikan dia tahu apa perbincangan yang berlaku di antara kita dengan anak buah. Kemudian dari sudut kecanggihan sistem IT dan IT firma kita, kalau kita mengeluarkan duit yang tinggi, kita boleh menabur dalam mendapatkan satu bentuk perisian pengurusan kes, kes management dan pangkalan data penyidikan yang selamat. Ini untuk minimumkan gangguan operasi akibat daripada kegagalan teknologi harian. Okey. Baik tuan-tuan, sebagai perumusan untuk minggu ke-9, risk management ni menjadi kewajipan profesional yang mana pengurusan risiko ni bukan sekadar satu pilihan, dia merupakan satu tanggungjawab kita sebagai peguam untuk melindungi kepentingan firma kita dan klien dari sebarang bentuk kerugian. Sistem kawalan dapat mengurangkan kecuaian dan pelaksanaan sistem yang teratur seperti diary sistem untuk tarikh akhir dan semakan atau semakan silang ataupun cross check dokumen tu adalah merupakan benteng utama kita lah untuk minimumkan kesilapan manusia, human error dalam amalan seharian. Dan memahami elemen professional negligence ataupun sebagai kecuaian professionalism. Okey, sebagai peguam kita perlu sentiasa peka dengan standard of care yang diperlukan untuk elakkan sebarang tuntutan saman kecuaian profesional yang boleh menjejaskan reputasi firma. Zaman sekarang ni senang sangat tuan-tuan untuk satu-satu fitnah itu dilemparkan kemudian akan menyebabkan kesan yang berpanjangan kepada firma itu sendiri. Dia tak pernah ambil servis kita tapi dia buat fake account kemudian dilemparkan segala bentuk jenis tomahan kepada uh, sosial media kemudian yang menerima kesan adalah kita. Okay. Right, kepentingan professional indemnity insurance ni berkaitan dengan insurans. Okay, kena pastikan firma kita mempunyai perlindungan insurans yang mencukupi sebagai langkah untuk penyediaan berlaku sekiranya berlaku apa-apa isu berbangkit kemudian hari kalau kata berlaku tuntutan ganti rugi dan sebagainya daripada pihak klien. Okey, dan paling utama adalah kewajipan untuk kita menjaga etika dan kerahsiaan. Kena belajar untuk menjaga kerahsiaan klien dan jalankan checking ataupun conflict check secara konsisten
supaya kita menjadi sebuah firma yang ada integriti dan berdaya saing di masa hadapan. Dan kita juga jangan rasa syok sendiri apabila kita kena sentiasa sedar bahawa risiko terhadap cyber ataupun uh, era yang masa akan datang, firma mesti ada satu database yang kuat untuk memudahkan urusan komunikasi antara klien, okay, dan mengelakkan daripada ancaman cyber seperti phishing, scam ataupun leaking data untuk kita kekalkan kepercayaan orang awam kepada pihak kita sebagai firma yang berdaya saing dan ada uh, standard sikit. Baik tuan-tuan, saya rasa setakat tu saja untuk minggu ke-9 ni. Baik, kalau kata ada sebarang persoalan, saya harap tuan-tuan dapat berkongsi dengan saya. Kalau ada sebarang isu yang nak ditanyakan, boleh diajukan dalam grup. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.